Spice Extreme dapat anugerah Esquire Fragrance Award pada tahun 2025. Bau ni dia memang sangat-sangat best untuk korang pakai waktu sejuk, malam dan tak terdedah dengan matahari. Yang ni perfume yang paling famous kat belah-belah Europe sana. Negara yang sejuk Dekat Malaysia ni saya rasa famous juga. Tapi bau dia ni sangat best, sangat sedap. Siapa yang pakai korang akan nampak bad boy, sexy, maskulin dan juga manly. Sebab dekat dalam perfume ni korang akan dapat ke arah bau fresh spicy. Lepas tu dia ada aroma daripada tobacco vanilla. Kita recreate balik perfume ni dan dekat Blenko nama dia adalah Spicy Bombastic. So harga dia korang boleh tengok dekat beg kuning bawah tu. Nak murah, nak jimat, nak manly, bau sweet, sexy vanilla yang sangat-sangat best, boleh tekan beg kuning dekat bawah sekarang. Similarity untuk Spice dengan kita punya 88%. Kalau korang pernah bau perfume Spice tu, korang sangat-sangat wajib untuk tekan beg kuning dekat bawah sekarang. Sebab apa? Sebab korang kena jimat. Luxury sense dan friendly price. Kat mana? Kat beg kuning.